Israel telah terlibat dalam peperangan aktif selama lebih 2,5 tahun tanpa sebarang tanda akan berakhir. Pasukannya sedang merampas wilayah di Gaza, Lubnan dan Syria dan akan terus berbuat demikian untuk masa hadapan yang boleh dijangka. Apakah kesannya? Bagaimana ini memberi kesan kepada masyarakat Israel? Di dalam masyarakat tempat saya tinggal, saya rasa penentangan terhadap tingkah laku kerajaan ini tidak diterima. Semua orang cukup bijak untuk memahami bahawa matlamat peperangan itu tidak tercapai. Gaza masih belum selesai. Lubnan masih belum selesai. Syria masih belum selesai. Iran masih belum selesai. Semuanya masih belum selesai. Adakah kita telah menyelesaikan salah satu daripada fail-fail itu? Adakah kita menerima, maksud saya, pengesahan muktamad untuk salah satu daripada fail-fail itu? Tidak. Dan disebabkan itu, maksud saya, setiap 2 hari anda akan dengar seorang askar gugur di utara, seorang lagi dalam kemalangan di Gaza atau terbunuh oleh penembak tepat. Jadi kita sedang hidup dalam keadaan perang selama 2,5 tahun. Maksud saya, kita hampir-hampir menjadi seperti contoh Ukraine. Dan betul, ini bukan perang yang kita pilih sendiri. Ini telah dipaksakan ke atas Israel. Ya. Dan ancaman masih kekal. Keputusan-keputusan itu memang keputusan yang buruk. Seperti yang awak katakan, ia telah dipaksakan ke atas kita dan jawapannya sepatutnya pantas. Sepatutnya pantas dan muktamad. Okey. Sebaliknya, kita hanya berlengah-lengah. Kita mengambil masa berbulan-bulan hanya untuk memutuskan, pertama sekali, sama ada kita akan melancarkan operasi darat di Gaza. Dan kemudian, maksud saya, kita dengar pelbagai versi. Ada yang kata, maksud saya, kepimpinan berada di utara. Jadi kita telah menawan utara jalur Gaza dan tiada apa-apa. Kemudian mereka kata ia berada di Hospital Shifa, di bawah tanah hospital itu. Kita pergi ke Hospital Shifa dan tiada apa-apa di sana. Kemudian mereka kata Khan Yunis. Dan kemudian Khan Yunis lagi. Setiap kali kita hanya alihkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa benar-benar mencapai matlamat. Sekarang di Lubnan, keadaannya sama. Maksud saya, kita baru saja bermula sekarang. Kita mulakan perang dengan Hizbullah dan berkata dengan sangat terus terang bahawa kita telah memerangkapnya. Kita telah memerangkap Hizbullah ke dalam we trapped Hezbollah and perangkap yang telah kita sediakan untuknya. Sebaliknya, ia berlaku sebaliknya. Ia adalah, maksud saya, kejutan daripada drone, cyber, gentian optik, drone itu. Maksud saya, ia adalah kejutan strategik untuk IDF. Mereka tidak bersedia untuk itu. Seolah-olah kita juga tidak bersedia untuk apa yang berlaku di Gaza. Jadi, bagaimana anda boleh menerima perkara ini, maksud saya, dan bergantung pada mereka untuk keselamatan anda? Kerana akhirnya, apa yang rakyat Israel mahukan ialah keselamatan. Kami mahukan keselamatan. Sekarang, bolehkah anda memberikan kami keselamatan apabila anda bertindak, maksud saya, dengan tindakan yang begitu bodoh? Jadi anda mengkritik proses membuat keputusan, tetapi anda juga berkata tadi bahawa Israel tunduk kepada tekanan Amerika Syarikat. Jadi sejauh mana hubungan antara Israel dan Amerika Syarikat memberi kesan sehingga membawa Israel ke situasi sekarang ini yang anda sangat tidak berpuas hati? Dan ramai rakyat Israel juga begitu. Semasa saya bekerja dengan Izzat Rabin ini, ia bukan sekali saja. Maksud saya, ada banyak kali. Dia selalu berkata, saya tidak akan lakukan itu dan membahayakan $3 bilion yang kita terima dari Amerika Syarikat setiap tahun. Dia mempunyai hubungan yang sangat istimewa dengan Amerika Syarikat, tetapi Izzat Rabin, lebih daripada mana-mana Perdana Menteri lain, sentiasa mengejutkan orang Amerika, sentiasa mengejutkan mereka. Pertama sekali, dengan pengusiran 415 pemimpin Hamas ke Lubnan, dan kemudian dengan perjanjian Oslo yang benar-benar mengejutkan orang Amerika kerana mereka sangka kita sedang berbincang tentang Syria. Dan kemudian mereka mendapat sebaliknya. Dan semua tindakan Israel, tindakan ketenteraan pada masa itu, semuanya dimulakan oleh Israel dan dihentikan oleh Israel. Di sinilah kita berada. Kerana komitmen kita dan hakikat bahawa orang Amerika membantu kita dalam usaha mengurangkan ancaman nuklear Iran, kita mendapati diri kita terikat dengan keputusan mereka.
Maksud saya, jika mereka, dan seperti yang saya maksudkan, Donald Trump menyatakannya secara terbuka ketika bersiaran, dia kata Bibi Netanyahu, dia tidak sebut Benjamin Netanyahu. Dia kata Bibi Netanyahu akan lakukan apa sahaja yang saya mahu dia lakukan. Jadi ini adalah situasi di mana kita sampai ke tahap di mana kedaulatan dan pembuat keputusan kita hanya bergantung pada pintu Rumah Putih di Washington. Dan ia tidak pernah jadi begini sebelum ini. Dan ia tidak pernah jadi begini sebelum ni. Jadi kita telah kehilangan sebahagian daripada kemerdekaan kita. Dan inilah yang sedang berlaku dengan hubungan-hubungan tersebut. Kerana di pihak lain, maksud saya, lihatlah tingkah laku Amerika Syarikat. Apabila mereka sedar bahawa mereka tidak boleh menundukkan Houthi, mereka hentikan perang itu. Mereka kata tidak, mereka sudah cukup. Kami sudah cukup. Kami masih berdepan dengan Houthi. Sekarang mereka akan capai persetujuan dengan Iran. Mereka akan lakukan apa saja. Dan kami akan terus berdepan dengan Iran. Kerana kami di sini dan mereka di sana. Ini adalah perbezaan yang besar. Sekarang di Lubnan pun sama saja. Kamu melarang kami daripada menyerang Dahiyah, kamu melindungi Hizbullah. Hizbullah bukannya melarikan diri dari Dahiyah, hanya berkata ia sedang ketawa. Dia ketawa sambil memegang perutnya dan berkata, "Ya Tuhan, maksud saya, siapa sangka Washington akan melindungi kami daripada Israel?"